Ini nak pergi mana? Pergi oli. Hah? Pergi oli. Pergi oli. Ni siapa Nana? Nana. Nak pergi mana? Subang. Subang. Okeylah kita jalan. Oh, laju Nana. Nana, tunggu. Kita nak pergi. Nak pergi mana nak? Sekolah. Hah? Ambil siapa? Oli. Ambil Oli. Ini bawa barang apa tu? Untuk oli. Untuk Oli. Oh, barang apa tu? Barang oli. Barang Oli. Baju. Tengok dalam tu. Tengok. Tak nampak. Oh, baju tu keropok ke tangan? Oh, keropok. Tak makan. Untuk siapa? Siapa punya tu? Ni? Oh, boy. Pasang lagu apa tu bang? Aduh, tengok ni. Ni bawa keropok. Keropok apa tadi kau bawa? Bawa keropok baju tipe telefon. Ni nak ambil oli lah ni. Nak pergi mana? Subang. Okey, ni boy. Boy dia tutorial dulu. Okey. Bye. Memandu ke kau bang? Nah, awak kau minum air? Haus ke? Hah? Haus? Okey. Kau makan apa tu? Mana makan tengok. Bukalah keropok apa tu? Allah kau. Apa tu? Keropok apa? Potato. Potato. Kau nak buka dalam kereta ke? Tak nak? Nanti makan. Nanti makan. Nana? Nana? Tak nak? Mana muka kau nak? Oh, dia main sembunyi-sembunyi pula. Sana. Kita nak pergi ambil oli ke? Nak pergi mana? Eko. Hah? Kedai Eko. Apalah kau cakap. Mana ada pergi kedai Eko nak ambil oli. Sekejap lagi kita ambil oli. Mana muka kena? Tak nampak pun. Aduh, nanti aku tak main ke petang ni. Ni tak nak jogging ke? Hah? Kenapa? Saya dapat. Tak larat? Oh. Batu terlampu. Apa tu? Lampu. Lampu apa? Lampu kereta. Oh. Diam. Kenapa kau begitu? Kamu penat. Ni yang budak ni tertinggal kad. Kad. Kad dia tertinggal. Kad temu janji dia tertinggal. Dah jumpa ke bang? Tinggal. Boleh tertinggal. Aku tak bawa kad temu janji. Tak apalah, nanti dia tengok komputer. Hah? Nanti dia tengok komputer. Macam ni. Apa kau cakap ni? Kita gerak dululah. Bye. Jom. Okey. Okay, bye-bye. Bye. Pemandu. Senyumlah pemandu. Pemandu berhemah. Masuklah tu. Kau nak pergi mana? Aku nak masuk, kau nak masuk. Apalah. Pergi sampai lepas belok. Apa ni? Senyumlah. Senyum. Sekejap lagi nak sampai dah tu. Sampai mana? Sekolah Oli tu. Sekolah Boboy dulu. Boboy pun dah. Sekolah Boboy lah tu. Hah? Sekolah Boboy. Mana? Boboy Tu tu. Boboy dah kerja. Tanya Boboy. Seri Petaling. Bye. Mana dia? Sampai sekolah guys. Tu dia dekat sebelah. Nampak tak? Mana dia baju Nampak ni tak? Oh. Ni dia Pengumumkan. depan. Peribaan. Belum lagi, sabar. Kita tunggu. Tu. Tu dia. Oh. Halo. Ali. Banyak je peminat Oli. Wah, Alah tak nampak. Sini lah. Ana apa? Ni. Sana.
Tak nampak. Nah, Mana? baik kakak kau tu. Hai Li. Li, kau belajar apa hari ni? Comelnya Li. Ni mengumumkan ketibaan Tuan Putri. Tuan Putri siapa? Ada tu ai dengan Dah, ready kah? Ready guys. Okay. Bye bye. Sampai lurus. hai. Hai je nak. Hai je, cakap lah. So sekarang pukul 2. Ali. Ali ni. Oli penat ke? Diamlah. Ha? Bising kali. Apalah. Hebat. Cakap. Ni je pegang. Mana je? Penuh tu edit. Takut jangan. Ha? Tanah. Simpang belok kanan. Masuk tol. Masuk tol. Sekejap lagi kita masuk tol. Okay guys, kita nak lalu tol. Okay, so kat sini boleh bayar pakai kad bank. Tak perlu pakai kad Touch Go pun kalau dekat KL. Tengok berapa bayaran. Berapa bayar kita tengok. So berapa guys? RM2. $2. RM2. Nah, ada lagi tol tu. Ada lagi banyak tol. Nanti tunjuk lagi. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi mana Nana? Bang. Nak hantar siapa? Siapa? Hantar siapa ni? Kamera dengan ni. Oli. So kita lalu jalan ni. Ya ke? Motor tak boleh naik highway. Motor ada jalan sendiri. Tengok simpangan sendiri. Mana nampak? Hari ni tak banyak kereta. Mak dah makan lah. Tengok dia tulis tu. Nana, apa kau baca tu? Tu yang tulis tu. Ha. Mak dah makan. Dia tulis mak dah makan kat highway. Puasa ke? Berapa jarak lagi? 500 meter. Motor. Baik, motor naik tol. Sempadan daerah mana ni guys? Subang. Itu yang keberapa boy? Yang ni tol yang kedua. Tengok berapa dia punya tu boy. So sini boleh pakai kad bank. Oh. Ha. So berapa? RM2 lagi. RM2 lagi. Berapa ringgit sudah? 4. Nah, RM4 guys naik tol. Oh tu. Sekarang kita dekat Subang. Oh, tengok dia check. Tengok Subang. Tapi kita tak lalu sini. Kita straight lagi. Boleh lalu sini pergi Sunway. Tu dia Sunway International School. Besar, ada pool. Dah pernah pergi. Simpang pergi Johor. Boleh pergi Johor guys, lalu sini. Tu Johor Baru. Simpang Johor Baru. So guys, kita nak masuk simpang dah. Lagi 1 kilometer 100 meter. Boleh pergi Johor. Sini pun boleh lalu Putrajaya Belok kiri. Kita belok kiri. Pergi mana nah? Oh Nana, Ipoh boleh lalu sini.
Yang ni tol lagi. Tol yang kat sini tak boleh pakai kad bank. Sini kena pakai touch and go. Plaza Tol Seafield. Tengok guys, santai je. Touch and go. Ini touch and go. Hai. Dia pakai pemukul. Kalau nak tak dengar cakap, ni pakai ni. Ha. Tuan. Benda ni tak boleh tak ada dalam kereta. Kalau tak menangis tepi jalan. Tapi dia kena ada duit. Yang paling penting ada duit. Ah, tengok. Yang ni senang. Letak, sentuh. Tengok berapa. Hai. Belum lagi Belum potong. lagi. Oh, Baru tak nak potong. start. Ada balance lagi. Ada balance lagi. Tengok. Ni lalu Subang. Kalau belok kiri pergi Johor. Okey lah ni. Yo. Wow, elak lah. Backside. Terus jalan terus. Kesedap macam tu. So kat sini kena hati-hati. Lori laju-laju dekat sini. Selalu macam ni. Tu ICT Shah Alam. So sini pun boleh pergi ICT. Tengok ICT. Sebelah kiri tol pergi ICT. Pun ada tu sebelah kiri. Ni ada tol lagi. Kat sini banyak tol. Yang ni Ion besar kat sana. Ada Ion besar, Ion Subang. Itu MSU. SU guys. MSU kampus. Sekolah orang kaya. Masuk simpang. Depan tu tol. Depan ni tol lagi. Lepas ni ada banyak lebuh raya kat sini. Tengok nama apa pula lebuh raya ni. Orang yang suka semua. Lebuh raya apa ni? Suke. UDM. Kelang. Sebelah kiri Kelang. Meru, Setia Alam. Situ kita pergi sini kanan. Sebab kita nak pergi Subang. Kita lalu Bukit Jeluntung guys. Orang kat sini pelik-pelik bawa kereta. Ini tol lagi. Bayar pakai touch and go. Yang ni berapa ringgit Kita tengok. RM1 kok. RM1 lebih kot. Tak sampai RM2 ke tak sampai RM1. Kita tengok. Oh, jauh. Oh, 9. Alah, 2 sen lagi. Baru RM1. Ini apa guys? Ya, betul sekali. Bukit Jelutong. Habis dah tol. So total pergi berapa ringgit nah? RM4.98. Jalan 20 sih. So balik kita tak tahu berapa sen yang RM1 lagi. Berpusing kita guys kat sini. A few moments later. Ada orang kepenasan guys. Kepenatan. Ni Nana tak pernah tidur. Ni dah tak larat dah tu. Dia dah tidur dah. Nana, gigi kau mana Nana? Tengok ni. Tengok muka ni. Oh, tak larat dah. Jangan sentuh. Apa? Nana, gigi kau hilang pergi mana? Tak tahu. Apalah. Oh. Oli? Oli? A few inches later. Oli, tengok Gigi kau warna apa? Warna apa? Sama Irma. Ya ke warna coklat? Nana tak perlu gigi ke tadi? Berus? Tak mandi. Oh, tak mandi pula. Tengok kepenatan. Tengok ni. Oh, aduh. Si Oreo. Sian dia. 3.15. Ya, kita nak jalan dah. Ke depan. Jalan. Nak sampai dah. Tengok kereta ambil side. Depan.
nak sampai dah. Masuk simpang ni sampai dah. Kita nak pergi buat Rawatan gigi Nana. Kan Gigi siapa Nana? Gigi Oli, gigi kamera. Ha? Gigi kamera. Kamera ada gigi meh. Ada kamera. Kita dah sampai simpang. Kita dah sampai simpang. Kita dah sampai. Kita dah sampai. Nana. Dah sampai simpang. Okey. Kita sampai simpang. Nana, bunyi apa tu tadi? Bunyi hantu ke bunyi kambing? I. Macam mana nah? Oh, memang pandai berlakon lah Nana ni. Utamakan keselamatan. Pandai Nana baca. Maksudnya? Tak tahu Keselamatan lah. Hati-hati memandu. apa itu. Iyalah, betul lah. Aku ke ni. Ada apa? Lawannya jam. Karena Jamal. kita nak sampai dah ni. Nak sampai. Jam Kita dah sampai dah. Ini Jamal. Kita dah sampai dah. Pagi dah. Boleh nak tukar baju dalam ke? Malas nak tukar Ha? pintu bang. Dah, jom. Tapi ada kereta. Hai Nini, selamat pagi. Selamat sore. Dah, jom. Buka bonen letak. Hai. Jom kita pergi dulu. Kita pergi dulu. Kau bawa ke. One eternity later. Oi, kau boleh makan lah. Tunggu siapa kau? Ha? Tunggu siapa? Tunggu Oli dengan Boboy. Ha? Hai Oli, dah siap ke? Dah? Boboy, Boboy pula giliran Boboy. Kalau apa ni, tengoklah dulu. Nah, tengok. Tengok kandang apa ni. Oi, dua orang ni makan lah. Lapar. Tengok mak pun menunggu dah. Oi, korang makan je kerja. Oli, tengok gigi kau. Kenapa? Cepatlah, aku nak tengok. Oh, diorang ni makan. Ini, kau minum air ke? Ha? Air apa tu? Air sejuk. Oh, kita tunggu Boboy kan? Oh, ni Oli dah siap dah. Tengok gigi kau Oli. Cepatlah. Oh. Ada banyak gigi. Oh, yang gigi ni. Oh, klinik gigi. Tengok gigi. Kau tunggu ke? Kau tak cek gigi ke? Tak nak? Oli dah. Oh. Mana? Oh, tengok lama dia tunggu. Mak pun tak nak cek gigi. Kaunter pendaftaran. Hours later. Okay guys, selesai dah. Kita punya nak balik. Nak balik mana nah? Nak jalan ke? Nak jalan mana? Mall. Asyik more je kerja kau. Oli, gigi okey tak Oli? Oli, okey tak gigi kau? Ha? Kita interview dia dulu. Hello guys. Kenapa kau tak nak cakap? Ha? Oli dah masuk dah. Apa doktor cakap tadi apa? Gigi apa masalah kau punya gigi? Lari alignment. Lari elemen.
lari. Kenapa? Jadi sengit macam ni sebab hari tu power chain hari tu putus. Apalah kau ni. Sengit. Nanti dia Kan lagi nasi kandar. Bukan, putus. nanti dia buat temu janji balik lah. Hari apa? Nanti dia beritahu. Woi. Kena bayar. Sekejap nak tengok Kena dia punya. bayar ke? Sekejap nak tengok dia punya duduk macam mana. Tak ada. Hai, kau ni duduk lah. Ni tak muat ni. Nak Tak Nah. buat apa duduk macam. Ha? Kau duduk macam tu ke dengan mak? Nah, ada yang nak tidur lagi ke? Ni. Nana ni baca. Ni kita nak pergi mana? Cepat aku tanya ni. Nak balik terus ke? Mana? Nak pergi mana? Pergi beli siwit. Ha? Siwit. Seaweed kat mana tu? Sana. Ada ke? Mana ada? Mestilah ada. Oh, tu yang dah buat gigi tu. Ha. Ni. Ni. Ni lah. Ni. Ni boboy. Dia simpan dulu lah. Kalau kat gigi kau bagi tinggal tadi. Tengok ke gigi kau. Kena marah. Tengok boboy. Nanti nak buat temu janji lagi dengan doktor. Kena bayar tu. Tengok Nana. Weh, yang ni kabur Tengok gigi lah. kau. Nah, tengok gigi. Ni. Gigi cantik tak? Cantiknya gigi. Hilang. Oh. Tengok, aku nak tengok. Nanti boleh jumpa doktor ni. Tak nak cabut. Tak nak? Kau beli apa nak? Ha? Kau nak beli apa? Ha? Ini nak beli keropok apa tu? Keropok leko. Mana dia? Kalau nak balik. Ha? Kau nak beli apa? Tunjuk. Ha? Tunjuk. Nanti dah Tengok. Kau beli apa? Ha? Dah ke? Tengok nak, kau beli apa? Beli seaweed. Berapa satu tu? RM1. RM1. Ni? Siwit. Lama tunggu 3 orang ni. 3 orang ni beli apa tu? Jajan. Dah siap belum? Mana kau beli ni? Kau beli apa? Tengok. Ini yang viral. Ha? Tapi ada yang duri. Apa benda tu? Roti. Tengok lu. Roti apa tu? Roti strawberry. Strawberry. Berapa satu? Tahu? Tengok banyak ke? Ada. Apa tu yang satu tu apa? Jap. Nak tengok dia punya ni. Ini Strawberry je. gula kapas. Ha. Banyaknya kau beli. Siapa belanja tadi? Mami. Oh, tengok mak pun nak beli lagi. Tengok. Oi, tengok. Tengok macam-macam perisa ke tu? Durian sebab tak ada strawberry tapi durian tak ada. Durian tak ada. Jom pergi kita bawa. Pergilah ambil. Nanti siapa bayar nanti? Ni es krim apa kau nak beli? Tak ada. Ha? Kita beli benda lah. Es krim apa kau nak beli? Kau nak beli apa dah? Es krim apa? Sabar. Berapa ringgit? Tengok harga dulu. Nanilah. Ha? Es krim apa? Tengok harga dulu. Ada tak? Ini aslinya Berapa ringgit? RM2. Ha? Boleh lah, ambil lah. RM2.
RM2 ke tu? Ya. Tunjuk, tengok dulu. Berapa ringgit tu? RM2. Tu, abang. Abang nak dah, abang boboy dengan tu. Odi satu. Okay dah. Berapa kau ambil? RM4. 8. Ha? Tunjuk dulu, angkat dulu. Tengok. Beli aiskrim. Kampung kat Apa? Tonas. Ha? Perisa apa tu? Bisa Oreo. Sedap ke? Sedap aku. Tengok mak beli apa? Beli apa? Nana, yuk. Okay, jom kita jalan. Semua dah beli barang. Masuk kereta. Ni Boboy pun nak keluar. Dah beli aiskrim kau tadi? Tengok aiskrim kau. Boboy, ada dua. Tengok. Ada ni je. Perisa apa tu tadi? Boboy nak Strawberry. Kalau tak nak bagi aku. Makan aiskrim guys. Mereka nak makan aiskrim. Tengok Oli. Oli, pandang dulu Oli. Sedap. Tengok ni menikmati. Menikmati ke dia? Makan aiskrim dalam kereta. Oh, Nana. Berapa ringgit aiskrim Tena? RM2. RM2. Ada kat kampung. Agak ke kampung. Ada. Cakaplah. Oh, mana goreng pisang ke apa kau beli tadi? Korang pisang kepala ke? Kita on the way balik kan? Ya. On the way balik. Dah siap dah gigi Boboy dengan Oli. Dah siap dah. Ini sedap tak Meh? Kau tak bagi aku pun. Dah habis dah. Nak habis dah? Oh, makan aiskrim mah. Aku beli, kau makan. Ini boleh di aku lah. Rugi tak kau? Kau memang tak rugi. Ambil RM10. 10. Boleh po 10. Ang keras ke? Senyum Nana. 10 apa? 10 ringgit? RM10. Sekejap. Halo guys, kita nak makan. Kenapa? Kerobak leko? Bukanlah. Oh, apa tu? Kata. Tengok gigi baru lepas buat pun nak makan kerobak leko. Oli. Susah betul nak tengok muka kau dalam cameraman ni. Sedap. Kita nak jalan dah ni. Gerak dah ni. Bye. Traffic light. Oh, sedap guys. Ni tengok kita jalan balik. Ha? Tak pakai waist. Tanya ni. Kalau abang tak pakai waist, apa kau cakap? Belagak. Apalah kau ni. Belagak guys, dia tidak pakai waist. Dia kosong. Ni kosong, tak perlu pakai waist lah. Orang KL Ni jaket tu ni. kejap lagi tol guys. Stesen kapan? Tutup. Tutup di sana. Kita macam naik sampan je. Bukan, dia punya macam ada besi. Mana? Tu kata dia. Nasib elak. Dia macam besi motor. Kereta tu motor. So guys, kat sini tak boleh pakai kad bank lagi. Bogor. Alamak. Ini belum lagi. Ni baru permulaan, belum lagi potong. Baru starting. Belen berapa? Dono? Berapa nah belen tu? Tak nampak. Mana ni? Nak ke jalan mana ni? Sekejap, ni. kita recognize dulu jalan mana. Kiri je lah. Oh ni. Aku tak pakai waist ni. Kita pergi kiri. Kat depan ni ada tol lagi. Ni. Dah jauh pusing dulu ni. Ni kita kena berpusing. So berpusing.
kita nak berpusing ni, kita belok kiri lagi. Ini buka west kau ke tak? Ini dia makan ke? Ada. Tengok dia buat apa? Dia makan ke? Ini makan. Tengah makan ke, Meh? Tak ada habis. Ha? Habis. Es krim kau habis ke? Kau tak simpan pun? Bawa simpan cair. Oh, cair ke? Oh, banyak cantik. Tengok Mami. Ni lah tak ada guna. Kali ni kau main ke ni. Motor kiri. YDB. YDV ke ADV? YDB. ADB. ADV. Ini aku tak buka west ni. Kita nak balik rumah. ADV. Tu tengok depan tu, atas tu, tu ada. Kita nak keluar. Ini apa tak pakai waist pun. Aku tidak pakai baju. Ini kau tak pakai baju ke? Boleh lah. Pusing tengok apa. Hai, jangan. Ha? Jangan. Apa yang jangan? Orang tak pakai baju. Tutuplah sikit. Ha? Yang nangis apa? Nini ke So Nana? dekat atas ni tol. Tol yang kedua. So dekat sini still tak boleh pakai kad my bank. Kad bank lah. Masih kena pakai touch and go. So dekat sini maybe 98 sen. Kita tengok Berapa tadi? 0.89 sen. So tadi 98 sen. 98 ke 89? 98 sen. Sekejap lagi kita tengok berapa So dia punya. dekat sini Tu. Oh. Plaza tu Seafield. Apa tu? so yang Seafield. Seafield. Oh Pulau Seafield. Berapa? So still sen 98 sen. 0.98 sen. Dari mana ni? Nah, kita balik dari mana ni? Mana ada kita balik KL. Baru nampak jalan. Ni buat kau ambil. Kau ambil gambar ke tu? Oh, buat polis lah. Tahu Ada pun. polis. Abang polis. Abang polis. Dia parking tepi tu kau. Sini ni panas ke? Aku pun nombor 2 lah ikut ni. Kau tengok boy, nombor 2 ikut. Dah pakai nombor 2. Ni panas dia cakap. Dia dah buka baju. Kita tengok dia punya buka baju ke. Tengok guys dekat sebelah kanan jam. Jalan dah jam tu. Sekarang ni jam-jam orang nak balik kerja. Sekarang pukul 4.59. Orang balik kerja jam ni. Tengok sebelah kanan. Panjang. 500 meter. Tengok bangunan banyak. Statue. Tak jadi jauh dah. Dia belok ke sana. Kad bank guys. Dia pakai kad bank sana. Kita nak boleh tu berapa ringgit lagi? Yang ni maybe RM2. Ini RM2 ke? Maybe dekat sini RM2. So lepas tol kita akan tengok kereta penuh. Sekejap lagi. Jam depan tu. Sekejap lagi kita akan tengok dekat depan sangat jam. Jam. Tengok ada orang tu reverse, mesti tak bayar. Tak cukup balance. So kita tengok baki. Berapa tur? Si Terima RM2. kasih dia cakap. Dan dekat depan tengah jam. Ni jalan jam orang balik Koroja. Kita menghadap jam balik. Angkat tangan mesti bagi jalan. Jalan jam. So Ni jalan jam sudah. Nana boleh makan keropok. Nana dah slow dah, sunyi dah.
Woi, kau tengok Nana sembunyi belakang tu. Nah, what are you doing? Nana memikirkan nak main. Nana dah penat. Penat Dah kan? penat. Oh. Oh. No bad battery. Oh. Nana nak main. Nah, penat ke Nana? Jangan. Nini mana Nini? Nini. Ya. Sembunyi kamu ya. Tengok depan dah, jam depan. So kita tengah berapat-rapat dengan kereta orang. Kita balik jam. Kalau lewat lagi jam. Lewat lagi jam. Tengok belakang. Ha. Tengok Sini depan pun sama. Pak, ada apa denganku? Apa tu? Apa tu? Pegang apa? Tengok. Oh. Kita sedang kena himpit. Tengok belakang penuh baris. Jam pun dah masuk. It's a normal day. Kereta apa sebelah? Ini CRV sebelah. Dia sibuk nak rapat. Dulu. Kita jalan dulu. Lihat orang kat sini tak ada bagi signal nak masuk. Main masuk saja. Berapat. Ini contohnya. Ah. Ini pun sama. Kita naik kereta kena bayar tol. Oh, BME. Apa kena mengenai? So, sekiri memang jam. Tertewas guys. Tertewas dah. Ini tewas, Ini itu pun tewas. tewas. Dia tertidur. Dia kena ikut nombor 2. Kepenatan guys. Tengok, kereta dari sini masuk sini. Mana tak jam? Lepas tu depan tu ada simpang lagi. Kita belok kiri. Kita belok kiri. Awak kata ada kereta. Memang ada. Oh, checking ke brother. Fokusnya. Tengok kereta banyak semua. Tengok. Laju ni. Lori ni pun tak nak kalah. Masuk tak masuk. Kenapa brother ni double signal? Ni kenapa makan jalan? Kita belok kanan. So kita nak belok kiri. Oh guys, Jalan Tengok. jam. jalan jam. Kat depan lagi jam. Oi. Tengok banyak motor lalu. Dekat atas tu LRT guys. Tengah lalu. Kalau nak pergi mall pun boleh naik LRT. Ini dah LRT keberapa dah lalu. Kita masih dekat sini. Kita baru lalu yang tadi. Depan ni ada lagi. Yo, ada lagi depan. Wow. Bestnya hari-hari pergi mall kalau duduk situ. So, sampai Kinrara. Bandar Kinara. Tengok, besar. Yang ni lah kita naik kalau nak pergi KL. Sekejap lagi nak sampai. Jaga nak isi minyak. Sekejap lagi nak sampai dah. Sebelum sampai jalan terjam. Kalau jam baru nampak belok. Ya udah. Tu dia tulis. So dekat sebelah kiri ni mall. Yang ni yang orang panggil Pavilion Bukit Jalil. Dari sini tak nampaklah besar. Tapi kalau tengok depan-depan besar. Oh, mana rumah kita bang? Nombor? Rahsia.
Nombor rahsia. tahu. Taman T. Kita ada 2 jenis. Okey, berjumpa lagi kita sahabat. Kita nak pergi isi minyak. Isi minyak kan? Apa nama ni? BHP. So, kita nak isi minyak. Nombor 5. Okey, isi minyak dulu. Okey guys, kita sudah isi minyak. Sudah isi. So, sekarang buat apa? Nak tengok jualan Rama ke? Nak beli apa? Cakaplah. Kita nak pergi mana? Kawan aku. Ada tempat parking ke situ? Nana, sekarang lampu warna apa? Nana baru bangun guys. Nana termenung Oh guys, Nana termenung Ini cerah mata lah. Cah bateri ke tadi meh? Kau cah bateri ke? Belum lagi. Tak penuh ke lagi ke? Tak pernah. Tak penuh lagi bateri dia. Ada separuh bateri kau cah tadi? Ha? Separuh ke 50%? Kalau 50% tu separuh. 70. Woi 70. Okey lah tu. Hilang 70%. Nana senyumlah. So, kita belok sini. Ni macam tak ada tempat masuk. Ada. Oh panjang ni. Alah betul lah panjang ni. Tu ustazah ini. Apa yang dia jual? Telur je. Apa sih telur aja? Mana turun ke? Mahu. Makin tepi sana. Nak parking straight sana lah. Tidak. Boleh je. Kalau mengganggu laluan. Depan ni pun boleh. Alright.